Mata pelajaran alam dan manusia yang akan diperkenal untuk murid tahap 1 pada 2027 bakal dilaksana menerusi kaedah pengajaran berpasukan. Ia bagi memperkukuh kemahiran asas serta pembentukan karakter murid pada peringkat awal persekolahan. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam kenyataan memaklumkan, subjek itu menggabungkan pelbagai disiplin ilmu termasuk sains, pendidikan kesihatan, muzik dan seni visual. Ia juga menggabungkan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET serta digital bagi memberi pengalaman pembelajaran lebih menyeluruh kepada murid. Subjek itu akan menggantikan mata pelajaran sains, pendidikan kesihatan, pendidikan seni visual dan pendidikan muzik dalam kurikulum sedia ada. Pengajarannya bakal dilaksanakan melalui kaedah pengajaran berpasukan atau co-teaching bersama 2 guru dalam satu kelas. Pada tahap 1, tumpuan utama diberi kepada penguasaan literasi dan numerasi 3M serta pembentukan karakter. Justru jelas KPM jumlah mata pelajaran yang diajar adalah minimum bagi membolehkan murid menguasai kemahiran asas.